Hai semua, hari ini cikgu akan terangkan soalan tentang masalah kepekatan yang belum pernah dibincangkan. Sekarang cikgu nak tunjukkan cara menggunakannya. Kita akan gunakan gabungan nombor dan bentuk untuk selesaikan soalan ini serta pemikiran seperti penukaran atau pemadanan kuantiti. Mari kita baca soalan dahulu. Oh, segelas air masin. Jika 4 gram garam ditambah ke 1/8 larutan garam, garam akan menyerap 1/6 larutan asal. Berapa gram larutan asal? Mari kita lihat soalan ini. Air garam. Ia hanya garam dan air. Ia adalah 1/8. Bermakna air masin sebenarnya boleh dibahagikan kepada 8 bahagian yang sama. Baik. Kami masih boleh menghantarnya semula 1/8 air garam dan garam membentuk 1 bahagian. Jadi air membentuk 70% daripada 1/8. Itu masuk akal. Jadi, apa seterusnya? Menyertai. Tambah 4 gram garam. Kemudian celupkan garam ke dalam 1/6 air garam. Maksudnya, selepas itu air garam dibahagi sama rata. Jika ada 6 bahagian, garam ialah 1/6, 1 bahagian, selebihnya 5 bahagian air. Okey, jadi kita boleh tahu dari sini, invarian mereka adalah air. Jumlah air tetap kekal manar. Apa maksudnya? Itu bermaksud jumlah air di sebelah ini, jumlah air dan jumlah air. Terdapat 7 bahagian air di sini, 7 segitiga. Isi padu air adalah sama dengan 5 bahagian air selepas menambah 4 gram garam. Isi padu air kekal tidak berubah. Baiklah, mari kita beralih kepada bahagian bahasa. Garam. Ia pada asalnya menduduki 1 bahagian, tetapi selepas menambah 4 gram, ia menjadi 1/6. Itu sudah cukup bagus. Sekarang, kita boleh mula menyelesaikan masalah itu. Pertama, bahagian bulat tolak segitiga ialah 4 gram. Jadi dapat kuantiti dan kadar. Kuantiti ialah 4 gram. Jadi apakah peratusan ini? Mari kita ambil 1 daripada 5 bahagian di sini, iaitu 1 daripada 5 bahagian. Baiklah, mari kita anggap ini sebagai 1 unit. Segitiga penolakan itu ada di sini. 1 daripada 7 ialah 1/7. Kalau begitu kita boleh dapatkannya. Bahagi dengan 4. 2/35, 7 tolak 5 sama dengan 2. Okey, jadi kita boleh dapat 70 gram. Maksudnya 1 unit di sini sama dengan 70 gram. Kalau begitu 7 segitiga sama dengan 70 gram. 3 segitiga mempunyai berat 70 gram. Segi 3 sama dengan 70 dibahagi 7, iaitu 10G. Jadi air masin yang asal ada berapa? Maksudnya sama dengan 8 segi 3.
Maksudnya 8 segitiga sama dengan 80 gram. Lepas tu kira jumlah asal air masin. Jika kita katakan, boleh saya ganti ini dalam persamaan? Ya, penggantian berfungsi. Semua orang boleh cuba selesaikan masalah. Anda pelajari, sila like, ikut Cikgu Surya dan kongsikan dengan rakan belajar bersama.